Assalamualaikum dan salam sejahtera kepada rakan-rakan semua. Selamat malam. So hari ini saya just nak buat sikit huraian kepada rakan-rakan yang sentiasa bertanya kenapa saya membina perniagaan social e-commerce Lingko ni. Alright, dan kenapa saya tidak buat lagi aplikasi yang lain selain daripada Lingko. Alright. So untuk menjawab soalan ni, saya akan bawa anda pada tahun 2019 yang mana saya melakukan satu social e-commerce yang dipanggil dia 1.0. Sekarang ni untuk Lingku saya panggil dia 5.0. Right? Dia ada beberapa fasa dalam marketing, dalam social e-commerce. Right? Saya telah buat. Right? So antara yang masalah pada tahun 2019 ni dan kebaikan pada 2019 ni berada pada dua perkara. Yang pertama dia adalah plan upgrade, self upgrade, antara plan yang terbaik dalam sejarah saya buat marketing social e-commerce Lingko, kerana bantu ramai orang. Ada akak dah pergi ada 2 biji buah homestay kerana fokus buat kepada aplikasi social e-commerce pada waktu ketika itu. Right. Dan dekat mana masalah dia? Apabila kita ada pengguna yang ramai, volume yang besar datang, pada waktu ketika itu company memikirkan free delivery dengan letak barang di gudang adalah jalan yang terbaik. Tetapi pada waktu ketika 2019, right, company delivery sendiri tidak dapat menjalankan perniagaan mereka dengan baik. Barang pecah, barang hilang, salah hantar. Dan gudang pun sama. Pada waktu ketika itu company menggunakan konsep sewa di gudang, dan gudang buat penghantaran. Gudang juga menghadapi masalah yang mana barang pecah, barang hilang, salah hantar barang, dan di situ ada kerugian bagi pihak company kerana menanggung kos penghantaran barang. Belum lagi perasaan ditanggung oleh delivery man, yang mana delivery man mungkin dia agak keletihan kerana terlalu banyak barang, menggunakan konsep online pada waktu ketika itu, duduk dalam satu zaman peak berada dalam online business. Selepas datangnya COVID, hancur semuanya perniagaan. Right? COVID telah memusnahkan perniagaan social e-commerce pada waktu ketika itu kerana kos delivery naik dan kos gudang naik. Dan pada waktu ketika itu PKP, banyak orang duduk di rumah, dan pembelian bagus tetapi pihak delivery buat masalah. Jadi dekat situ plan yang bagus tetapi produk delivery yang kurang memuaskan kerana dia menghantar daripada satu gudang. Maknanya pada waktu ketika itu social e-commerce itu menggunakan konsep yang mana keep whole, semua delivery melalui gudang. Semua produk dalam apps perlu berada di gudang, dan gudang naikkan harga, kos, dan company tidak boleh stabil dengan cost of pengurusan yang dah terlalu tinggi. Jadi dekat sini, apabila sampai 2.0, 3.0, 4.0, sampai 4.0, dia ada satu cara yang mana melakukan soft delivery produk dah okey. Right, company delivery dah okey. Lepas tu dia tidak menggunakan konsep hold dalam gudang, semua menggunakan apa penjualan dalam aplikasi. Dia menggunakan API, apa aplikasi yang ada. Tapi dia agak kelemahan pada saya, dia agak kelemahan pada leader development seperti rakan-rakan yang nak buat training. Right, karenanya hanya 3 level sahaja. Right. So dekat sini dia ada sedikit perbezaan dengan Lingko yang saya nampak dia memang mirip-mirip kepada social e-commerce yang baik. Right, boleh membantu rakan-rakan, boleh go to training. Right, dia beri insentif yang banyak, 5 jenis bonus. Right, lepas tu dia ada satu dipanggil sebagai jualan tahunan Spark,
dia beri lagi 5% daripada jualan tahunan Spark. So ni semua adalah membantu kita dalam kita untuk menjana pendapatan dan berterusan kerana kita bermula di Malaysia. Right, kita merentasi sempadan negara untuk buat sales. Right, so di sini lah kita kena ambil peluang dan ruang, faham apa yang kita boleh belajar, right, untuk kita kembangkan this business. Pada saya simple saja, mana-mana social e-commerce datang, saya cuba explore dan saya cuba buat. Right, daripada 4.0, dealer development akan mati kerana mereka adalah kumpulan leader development. Mereka bukan online business yang pure ataupun yang buat secara live. Mereka adalah orang yang buat secara offline dan online, offline to online. Right, jadi dekat sini saya nampak kelebihan yang ada sedikit pada social e-commerce Lingku 5.0 saya panggil. Jadi dia menggabungkan dua masalah dan dua kebaikan yang boleh digabungkan untuk menjadi satu dalam satu aplikasi. Alright. So mungkin adalah rakan yang tak percaya, right? So kita just leave it dulu, kawan yang tidak percaya, kerana perniagaan ini datang dalam keadaan saya sendiri pun tak bersedia. Alright. Saya ambil peluang ini kerana saya nampak dia mencantumkan platform A dan platform B untuk menjadi 5.0 yang paling padu dalam social e-commerce. Right. So stay tune untuk update-update lagi, apa lagi bahan-bahan atau produk-produk akan dimasukkan. Dia akan beri info kepada kita. So far so good. Dia ada sekarang ni adalah TikTok Shop, dia ada Shopee, dia ada Lazada, dia ada Trip. Dan ini adalah aplikasi yang pada saya memang nak pergi jauh kerana dia buat dalam keadaan yang sangat proper. Ada lawyernya, ada office, ada staff, ada offline training, ada online training. Right? So pada 14 hari bulan kita akan ada di office, di Lingku office, ada bahagian talk di sana, right? HQ Open Day Talk. 18 kita akan berada di Johor. Alright, 18 kita akan berada di Johor, di Lakin. Anda boleh hantar rakan-rakan anda di Lakin. Dan 24, 25, 26 kita akan bagi tahu announcement daripada masa ke semasa. Alright, 24 kita di Pening, 25 kita tak sure dekat mana. Dikabarkan Sungai Petani, Perlis. Ini adalah antara area-area di area Pantai Timur, di belah utara. Sebelum kita pergi ke Pantai Timur, kita pergi ke Sabah, kita pergi Sarawak. Alright, so ni adalah antara perniagaan yang ada offline yang akan cater dan ada online yang akan cater. Right. So saya adalah antara rakan yang melakukan pemasaran. Saya ambil peluang dekat sini. Saya orang bisnes, saya adalah orang yang melakukan perniagaan. Orang tak boleh paksa saya untuk saya pergi ke mana. Alright, saya mencari sahabat-sahabat yang nak follow saja. Right, kalau sahabat-sahabat nampak peluang, sahabat-sahabat nampak cara untuk buat bisnes ni macam mana memudahkan anda boleh follow the system. Anda boleh berada dengan kita punya offline training dan tour training, dan kita ada online training. Right, stay tune untuk update-update supaya anda faham kenapa saya melakukan pemasaran social e-commerce Lingku yang saya panggil dia 5.0 punya version. Right, daripada version pertama masalah pendapatan dapat tapi ada sedikit masalah, lepas tu dia upgrade dan version 4.0 sampai version 5.0. Version 5.0 ni pada saya dia adalah antara version yang dah matang dalam melakukan social e-commerce di Malaysia. Right, kita tinggal untuk buat sahaja. Right, sekian dulu, nanti kita go through input-input yang lain supaya anda antara sahabat-sahabat saya yang berada di dalam social e-commerce Lingku yang berjaya. Sekian dahulu.